Sekejap, pelik ni. Macam nak hantar? Okey, kita buka pintu. Wih, hitamnya. Tak nampak apa. Kenapa semua nampak miskin gila ni? Makan bakar. Wih, ada tikus. Tadi ada tikus. Tikus. Akak tak nampak apa. Mana tikus? Tikus kat tanah. Ini burger. Ini. Yang akak punya. Mana roti tadi? Akak tak ingat ni. Kena ambil pinggan dululah. Tepi lah akak punya. Besar. Boleh lah. Kita kena bunuh. Kita kena bunuh orang. Tak dapat daging, kita kena bunuh orang. Tengok akak buat. Bunuh. Dia keluar. Bunuh, cepat. Cik, tengok ni, Cik, tengok ni. Tengok. Wow. Lepas tu, tengok dekat. Jangan kak. Tengok, awak masuk bilik ni. Tak sini. Wow. Brutalnya. Mana daging? Ambil. Mana lagi? Ni. Mana? Buta ke? Betul. Yang tak nampak panggil orang buta. Tak boleh lah. Tak sangka kita makan daging orang. Ini betul. Sikit ini. Bernafas kuat sangat. Kakak punya pelanggan dah mati. Kakak bunuh pelanggan kat tadi. Tak sedar bunuh orang juga. Abang bunuh bunuh dia. Dah nak panah ke suruh akak bunuh yang tu, akak bunuh je lah. Diam lah. Jangan sampai akak tampar tau. Gua tu. Gua apa? Gua tak lawak. Akak tak gelak. Tak apa hujung ni. Okey. Makan ni. Oh, boleh letak ke dalam ni? Oh, boleh lah Cahaya. Bag ni boleh letak daging. Dia kata ada apa nak abang? Ada van akan datang ke kedai kita. Boleh beli barang ke? Abang bunuh orang. Janganlah bunuh banyak orang. Tuan-tuan nanti ada polis datang. Dia kata, Cik, kami ada dapat khabar yang ada orang hilang dari kedai Cik. Tapi Cahaya yang bunuh 2 orang. Akak baru bunuh 1 orang. Ya, Given datang. Ya, Mimi. Listrik tepi sikit. Apa itu? nak duit dulu. Teruk juga. Mata dia. Mana? Dah bunuh dia. Teruk. Mata. Akak rasa tu cium mata je. Apa? Oh. Terkejut kakak. Aduh. Cepat, kedai nak tutup dah. Kena buat cepat. Kita bakar. Tak apalah. Makanlah sedap. Betul kata kami. Sedap. Kalau tak sedap, sedap. Sedap. Imi duduk diam lah. Bergoyang. Pergi basuh lah.
abang punya lah. Cik, mata dekat. Wah. Ambil. Ada satu. Tapi apa? Tak boleh apa bang? Dah tutup lah. Kita kena lawan orang ke tengah malam? Tengah bakar. Bau apa nak buat? Dah bakar. Oh ada van datang. Yo, brother. Jual apa? Oh, polis akan datang. Dia akan tengok kita bunuh orang ke tak. Boleh beli ke? Boleh tekan orang tu. Dah. Oh, ni ada pistol. Oh, kalau polis masuk kita tembak dia orang. Boleh lah. Tak boleh juga. Itu bukan pistol, itu peluru je ni pistol. Berapa ringgit Cahaya? 2K. Okey, kita baru ada 700, kita tak ada duit. Ha. Oh, ini medis. Yelah, beli lah. Berapa? Satu tolak. Satu. 1K? Mahalnya 1K. Juga video. Kita lawan polis. Lawan pakai ni. Ha. Gila. Polis. Cik, apa? Merekan, mama. Kami. Cepat buat. Burger, Pak Abang. Dia bunuh orang lah. Kita tak ada daging dah, pergi bunuh orang. Makan. Lah, ni sampai terbakar. Cahaya tahu tak bila terbakar, duit kita kurang. Cahaya kalau orang bagi burger hangit, Cahaya bayar ke? Bayar lah, tapi tak bayar tak sedap. Cahaya. Rugi. Saya tembak je. Apa boleh itu? Aku tumbuk lagi kan. Orang tak nak. Orang tadi cakap kakak, bagi burger yang terlebih masak, saya bayar kurang. So duit kita kurang lah. Ni pinggan orang. Salah order. Saya bunuh orang yang kakak nak order tadi. Aku tumbuk je. Kakak pun salah buat dah. Duit kita tak banyak. Ayo, apa benda lah masak ni? Kak, saya minta ada lagi banyak. Apa bunuh? Ada 2 je. Apa yang gelap ni? Banyak lagi. Weh, kenapa janganlah macam-macam? Okey, Kak, minta kita tak makan. Dah. Bawa abang. Lawak? Tak lawak apa je ya? Wih, mana tu? Apa mana? Cahaya, jangan bunuh satu. Jangan bunuh satu ni. Ni jangan kacau. Orang ni kaya. Kalau buat salah, dia bayar sikit. Kakak nak buat lah ni, diam. Mai ikut kakak. Ada orang kaya. Dia pakai baju lah. Oh, 600. Afdal. Kalau abang tak tabung. Ha? Abang tak tabung. Tambah apa? Yelah sebab Cahaya pergi bunuh orang kaya. Tak, Cahaya tak punya orang kaya pun. Kakak, mana ada kita duit kongsi kan? Apa, memanglah Cahaya tak tambah, kita duit kongsi. Aduh. Ya. Apa tu? Pakai robot ke? Beli lah. Kakak kata tak percaya. Entah. Kita tak kena ada tu. Macam pergilah bawa ke sini.
Kenapa lagu dia macam lagu Dek Rim? Ni duduk lenggam rasa ini bergerak banyak sangat ni. Wah, pagi. Duduk lenggam. Alhamdulillah. 200. Ada ramai orang kaya ke? Oh. Dia kata normal lah. Duduk lenggam. Bawa apa ni? Duduk lenggam. Jauh sikit. Pergilah bagi kat orang tapi dia bayar sikit lah. Sekejap orang miskin tu. Oh, orang ni. Mana ada orang miskin? Taklah miskin tapi normal lah. Padang tu lu. Air dah pula. Pergi bunuh. Betul juga dia bagi 20. Cahaya bunuh orang yang kakak. Aduh. Kakak tengah makan kat dia. Ya benar. Biar. Jangan cahaya sakit hati lah. Okey. Dah. Selamat lah. Pergi ambil daging baru. Weh dah. Sorry naik lori lah. Mana lagi? Pergilah bunuh. Siapa suruh orang bakar kain tu? Ambil lah. Okey. Mana? Tapi udah cakap. Bukan orang kaya ni. Tengok kakak. Paling hebat. Nak ada gambar kakak. Kakak dah tingkap. Cahit dia ni tepi. tadi Mimik, tu kat mana? tengok abang punya. Betul. Tak apalah bunuh je lah. Apa dia dekat? Ada pencuri. Ada pencuri. Ada muka kau. Kau jadi daging kita orang hari ni. Jadi daging kita orang hari ni. Dia nak curi tadi tau Kiki. Kau dah sangat mencuri. Diamlah. Curi duit lah. Kau nak mencuri kedai kan? Jadi daging. Ui, bergolek. Wow. Tadi ada tulis apa tadi? Ada polis ke? Apa pun tu? Kenapa terbakar lagi ni? Adik dah main ke? Cerah lah. Adik dah main ke tak? Dia lah je ni. Biasa. Kita kena bunuh orang untuk dapatkan daging. Tak boleh dah kat mana? Ni mana? Maksudnya kita jadi pemuluh lah. Yang cahaya yang warna kuning tu. Tapi pelanggan customer akan jadi Warna kuning. Oh, tak ada warna kuning. Sebab saya tak buat, kakak buat warna kuning. Bogil. Kena bunyi ni. Oh, bogel. Macam orang tak pakai baju. Dasar. Biasa dia ni. Siapa yang bogil? Oh, saya beli krim lah. Tak. Oh, lama. Lama lah ni. Bunuh. Lawan. Tak boleh buka dah. Kau boleh lah. Dah boleh beli kelas. Dah boleh kelas. Tapi saya bayar tak? Ush, kamu tu beli dulu. Cerita. Bantu dia. Ya, daging polis. Jual daging polis. Ya ke? Alamak, Cahaya. Kenapa orang kaya tak pakai baju? Okay, jom kita stop main. Kita main dengan Email dengan Daniel. Dia dah asal nak pupus